Orang Sabah yang menjatuhkan Sabah itu sendiri. Ya, betul. Orang Sabah sendiri. Sebab apa? Sebab sampai hari ini masih lagi tak belajar dari kesilapan yang lalu. Berapa banyak dah penyelewengan dan juga rasuah yang berlaku. Setiap kali pilihan raya, dapat saja RM50, semua boleh selesai. Apatah lagi yang dapat RM100, apatah lagi yang dapat 200, apatah lagi yang dapat 300 lagilah. Lupa semua rasuah, lupa semua kes, lupa masa depan 5 tahun ia akan meranapkan Sabah. Undi balik orang yang sama. Lepas tu mengeluh, Sabah tak majulah, macam mana nak maju kalau orang Sabah mudah dijual setiap kali PRU. Allahu Akbar. Dengarkan video ini sampai habis jika anda orang yang sayangkan saudari Islam anda. Sebelum itu, jemputlah dulu untuk bersilaturahim dengan aku dengan korang tekan tombol tambah di sebelah kanan korang ini. Dan aktifkan ke semua butang-butang yang ada. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Baru-baru ini kan heboh cerita angkat sumpah pukul 3 pagi. Gelap-gelap malam. Kenapa sampai macam tu? Mestilah takut hilang kuasa. Takut pihak lain yang akan naik. Atau takut rakyat betul-betul dapat pemimpin yang mereka pilih. Inilah realiti politik Sabah. Penuh dengan drama, penuh dengan plot-plot twist. Orang cakap pasal rasuah dekat Sabah. Semua video dah ada. Rakaman suara pun ada. Resit pun dah ada. Kertas hitam putih pun dah ada. Allahu Akbar. Isu projek dapat 10%. Setiap daripada seorang tu dapat 10%. 10 orang dah 100%. Projek RM 10 juta. Bahagian belakang dapat lagi 10 juta. Tapi peliknya, orang Sabah tetap sokong. Tetap undi. Tetap percaya. Yang sedihnya, pasal kes Zara. Sibuk buat perhimpunan. Justice for Zara. Tapi bila dihulurkan duit sebelum mengundi, semua jadi layu. Hilang semua semangat kebenaran. Senang je maruah orang Sabah dibeli dengan duit kertas. Kes ini bukan seorang dua yang terlibat. Warden terlibat, pengetua terlibat, PPD terlibat, pegawai terlibat, menteri terlibat, polis pun terseret sama. Pakar pun turut terpalit. Kes Zara, kenapa lama sangat? Kenapa sepi? Kenapa senyap? Kes besar macam ni pun boleh tenggelam. Orang selalu salahkan Semenanjung. Konon Semenanjung tindas Sabah. Tapi hari ini mari kita tanya soalan yang paling mudah. Sejak 1963, berapa kali Sabah jadi pembangkang? Hampir tak pernah. Setiap kali PRU, blok kerajaan. Tapi Sabah tetap negeri termiskin di Malaysia. Kelantan bukan yang terbawah. Kedah bukan yang terbawah. Perlis pun bukan yang terbawah. Tapi Sabah lah yang paling bawah sekali. Siapa pemerintah? Siapa yang jaga bajet? Siapa yang buat keputusan? Orang Sabah sendiri. Kalau masalah yang sama berulang 60 tahun, itu bukan salah orang luar. Sebenarnya Sabah ini negeri yang sangat kaya. Kaya dengan minyak, kaya dengan tanah, kaya dengan hasil laut, kaya dengan budaya. Malah kaya dengan hasil bumi. Yang buat Sabah ni miskin cuma satu je. Kejujuran dalam politik. Dan kebenaran rakyat untuk berubah. Selagi RM50 boleh beli masa depan 5 tahun, selagi undi diberikan kepada orang yang sama, selagi rakyat tutup mata pada rasuah, selagi itulah Sabah akan jatuh. Bukan sebab orang luar, tapi sebab tangan rakyat Sabah sendiri. Aku doakan supaya orang Sabah kembali sedar dan diberikan kefahaman agama. Dan aku akan bongkarkan lagi tentang sistem yang kita duduk pada hari ini. Jadi, kepada korang, jemput sharekan video ini jika anda manusia yang sukakan kebenaran. Apa yang paling penting? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru betul.